semua, welcome back to my channel IV Motovlog. So hari ni aku nak pergi ke arah Penaga, tapi aku rasa aku akan berhenti dekat Bertam dulu. Sebab rasanya Han dengan Fit mungkin ikut. Luna tak tahulah sebab diam saja kan. Sebab hari ni aku nak pergi melawat salah seorang member daripada On The Bike. Kalau korang kenal yang naik CBR tu lah, yang suka pancung saya tu, Abang EJ. Macam member, tengok gambar dia macam patah tangan guys. So kita pergi melawat dululah, tengok dia macam mana. Ni baru habis hujan, jadinya jalan agak basah. Aku takut sikit. Tambah pula sekarang ni tengah office hour. Orang kat Penang ni kan dia banyak kilang kan, jadi banyaklah orang-orang masuk kerja. Dia ni macam tukar shift. Ada yang masuk kerja, ada yang balik kerja kan. Jadi memang busy sikit lah trafik kalau masa-masa macam ni. Wih, kita kena off sini. Kita kena kasih on Waftron ni. Sini seram lah. Wih, hak ni paling seram weh. Sini dengan jembatan Penang. Paling kerap lah. Harap tak ada lah sebab hujan ni. Okay, ngam sui, kasih clean dia. So kita nak sambung masuk ke tol Sungai Dua dan exit dekat Bertam lah. Sebab situ aku cakap meet up dengan Han. Tak tahu member punya update macam mana, dia jadi ke tak. Korang stay tune je lah. Weh, sangat jam lah sini. Lecehnya. Okay bang, let's go. Angin hari ni mas. Sebab hujan kot. So kita akan continue ke sampai dekat Bertam dengan kepala Batam exit. Kita ambil sini lah. Dan lepas kepala exit tu kita berhenti kejap. Kita roger member kita tengok. Aku harap korang tengok view ni macam tak gelap sangat lah. Sebab lagi aku nak tukar setup sikit. Oh, itu dia Han, dah sampai dah. Zap, tunggu lama dah. Sorry lah, jam. Office hour. Location ada kan. Semangat tau, balik kerja dengan sini. Yo, member. Hang ada di dengan apa EJ ke nak pergi tengok dia? Ada, aku bagi tahu EJ. Apa EJ tadi aku tanya dia kata yang jebat tu ada kat hospital. Jebat aku tak kenal. Yang kita nak pergi tengok yang sakit tu apa dia? EJ. Ha? EJ. Oh, J. Aku cakap EJ.
Oh. Dia tu kat mana penaga orang. Penaga. Tak sempat tu nak tukar mood malam baik. Sekejap lah. Kalau korang gelap-gelap boleh cerita dia. Waze aku tak bunyi. Ha? Waze aku tak bunyi straight lagi kan. Sini lah. Aku pergi tukar tayar tadi dekat rumah aku. Tak mau tukar. Dia kata tayar second hand, kami tak mau tukar. Oh, belagak lah. Jadi aku pergi kedai tadi tu. Berapa ringgit kena? Ha? Kedai cikgu berapa ringgit kena? 25. 25. Sebiji lah. Dari belakang. Belagak oh, tayar second tak mau. Tak, first time. Kali sebelum ni aku dah tukar kedai dia. Oh, kedai dia. Pun dah nampak kerek tapi aku tak apa lah. Aku try pergi dekat dengan rumah kan. Tapi pergi kali ni reject tu pun. Oh. Dia kata kami punya mesin tak sesuai untuk tayar lama. Takut terkoyak lah apa lagi kan. Tayar lama tak sesuai. Untuk baru-baru sikit okey lah. Tak apa, lepas ni tak main dah. Jauh juga BJ nak main kan, kalau ikut ride kan. Contoh nak ke arah apa, selatan, ke arah Perak ke apa. Weh, bapak jauh siap dia nak ride. Steady yo, hati kering oh. Rasa dah nak sampai dah area dia. Tapi aku kena sambung buka maps balik kot. Satu ijik. Oh ni Bugatti. Assalam. Awas sampai. IJ mana? Cik, awal sampai. Bang, macam mana bang? Macam teruk patah ke? Astaga, tak boleh pacak dah. Tak boleh pacak dah. Kalau pacak turun dia hentak. Kita kena rekod cerita malam bantai tu. Daripada pukul 8 kena sampai pukul 11 pun mereka tak buat apa ya. Lepas tu bos tengok status kita. Kita bos dari mana? Alright, dah settle melawat. Mungkin kita orang decide untuk makan dulu. Kita ada Afiq dengan Pak Nigali dia hari tu. Ya. Dia duk rem dia punya Ducati tu. Gila kan. Rasa dia orang akan lepak sini kot. Exhaust hang je yang paling perang ni weh. Exhaust hang lah paling perang. Kami punya tak dengar terus.
jatuh Alright, kita orang dah siap makan. Gila, dia main pulat Ducati tu. So, aku nak balik dah. Jadi macam tu lah keadaan EJ. Dia cakap dia terlanggar anjing. Sebab anjing tu tiba-tiba melintah. So dia ada patah tulang lah dekat pergelangan tangan tu. Takes time juga lah, 4 bulan kau aku rasa nak recover tu. So harap member cepat sembuh lah. Terima kasih. Oi, okey, kita dah masuk kawasan tol. Terima kasihlah kepada diorang yang telah guide jalan. Memang terbaik lah. So guys, thank you for watching untuk konten kali ni. Kita doakan abang EJ kita cepat sembuh lah. So see you at the next video. Bye bye.